Pernah tak korang rasa kerja siang malam tapi hujung bulan still tak cukup? Gaji masuk tapi keluar macam air. Macam itulah saya dulu. Bangun pagi, pergi kerja, hari-hari balik malam. Serius memang penat. Tapi bila hari gaji, bayar sewa, bayar motor, belanja dapur, tolak itu ini, tinggal dekat tangan, memang sangat-sangat sikit. Ini bukan cerita pasal malas. Tapi realiti dia, gaji rendah, usaha hidup tu yang tinggi. Satu hari, saya mengetih dengan seorang kawan lama. Dia cerita pasal singkat yang bagi insentif bila orang top up. Serius, saya sendiri pun pada mulanya saya gelak je. Tapi bila dia tunjuk macam mana dia buat, saya mula jadi berminat. Dia kata bukan nak kaya, tapi insentif top up tu bersifat berterusan ataupun basic. Maksudnya, orang yang saya daftarkan pada bulan lepas, tapi dia punya insentif tu saya dapat sampailah bulan ni. Macam itulah maksud basic tu. Saya pun rasa nak cuba. Ya, saya tahu bukan terus jadi kalau saya start. Tapi slow-slow saya belajar. Saya sabar. Saya cuba konsisten kan. Sebab konsisten bukan senang. Tapi saya cuba untuk konsisten. Bila saya dah faham, pertama sekali keluarga yang saya daftarkan. Saya cerita kat keluarga. Sebab dia ada takaful percuma, jadi saya nak takaful tu kan, melindungi keluarga saya semua. Lepas tu dermaga, lepas tu kawan-kawan. Lepas bulan 2, saya mula nampak hasil dia. Tak besar. Tapi cukuplah untuk isi minyak, beli top up. Tapi saya masih nak lebih daripada tu. Saya mula belajar lebih lagi. Saya pergi HQ dekat si Petaling, saya pergi semua event bila saya ada kesempatan dengan niat saya nak tambah ilmu. Alhamdulillah, tahun ni dah tahun keempat dah. Saya masih lagi mengamalkan apa yang saya belajar pada tahun pertama. Saya bukan nak suruh korang tinggalkan kerja. Tapi, kalau korang nak mula ubah hidup, boleh cuba. Mula daripada benda-benda kecil macam saya tengah buat. Yang penting korang nak belajar, suka bertanya, sabar dan konsisten. Tak ada jalan mudah nak cari rezeki. Effort tu kunci segala-galanya. Jangan lupa like, follow, komen, repost. Bantu saya untuk kongsikan manfaat.